dan Allah Subhanahu wa taala malu sekiranya ada seseorang yang menadahkan tangan berdoa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bertanya berkaitan dengan hukum makmum mengangkat tangan ketika khutbah Jumaat apabila khatib berdoa dalam khutbah yang kedua. Dalam persoalan ini, para ulama berbeza pendapat kepada dua pendapat. Yang pertama, para ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah tidak disunatkan untuk mengangkat tangan ketika khatib membaca doa dalam khutbah yang kedua. Kerana mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah khusus ketika solat istisqa, iaitu solat minta hujan sahaja. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki berdasarkan kepada hadis Nabi SAW riwayat daripada Anas di dalam Sahih Muslim, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Adalah Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa melainkan dalam solat istisqa. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami daripada mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahawa makmum sunat mengangkat tangan ketika khatib berdoa Jumaat dalam khutbah yang kedua. Dan Imam Ibn Hajar telah menyangkal mereka yang mengkhususkan sunat mengangkat tangan itu hanya untuk solat istisqa berdasarkan kepada hadis daripada Salman Al-Farisi di dalam Sunan At-Tirmidzi bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu, Maha Pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala malu sekiranya ada seseorang yang menadahkan tangan berdoa kepadanya lalu Allah taala biarkan kosong, tidak dimakbulkan doa tersebut. Maka berdasarkan kepada pendapat Ibn Hajar ini, boleh dan disunatkan untuk makmum menadah tangan, mengangkat tangan ketika khatib berdoa dalam khutbah yang kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.